Waktu paling berat untuk memberi, sebenarnya itu adalah waktu yang paling besar pahala untuk kita. Tonton video ini sampai habis dan sebarkan agar Allah mudahkan kita amalkannya. Mungkin kita selalu terfikir, nak bersedekah, kena tunggu senang. Tunggu gaji masuk, tunggu hidup stabil dulu, baru boleh kongsi dengan orang lain. Tapi dalam Al-Quran, Allah ajar sesuatu yang luar biasa. Sesiapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, iaitu sedekah, nescaya Allah akan lipat gandakan ganjarannya. Surah Al-Baqarah ayat 245. Sedekah bukan tunggu kaya, tetapi berilah walaupun hati tengah sempit. Walau cuma belanja nasi lemak kepada kawan pejabat, atau beri air mineral dekat pakcik cleaner, atau hulurkan RM1 sahaja masa lalu depan masjid. Sebab waktu kita buka pintu rezeki orang lain, sebenarnya Allah sedang buka pintu rezeki kita dengan cara yang kita tak sangka-sangka. Ya Allah, jika hari ini kami diuji dengan kesempitan, maka izinkanlah kami tetap memberi, kerana kami yakin Engkau Maha melipat gandakan. Kalau rasa nasihat ini bermanfaat, komen amin dan sebarkan. Moga ramai belajar untuk tetap murah hati walau hidup sedang diuji. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari dakwah menegakkan agama Islam.